Ui, ui. Assalamualaikum guys. Petang-petang selamat datang guys. So geng, first of all aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin guys kepada semua viewers yang tonton video ni. Walaupun aku rasa dah lambat dah nak ucap kan, sebab sekarang ni pun dah raya, lebih kurang raya ke-7 macam tu lah, ke-6 ke ke-7 macam tu. So aku rasa tak terlewat lagi lah kan. Jadi aku nak minta maaf guys kalau sepanjang aku buat video ada salah silap bahasa bahasa. Jadi aku mohon 10 jari, mohon maaf kosong-kosong guys. Okay guys, jadi petang ni aku dah balik Pasir Mas. So perjalanan aku daripada Johor ke Pasir Mas memang jangan cakap kan, penat macam mana kan, berapa jam, belas jam kan. So petang ni aku nak casting guys dekat port belakang ni. Video aku sebelum ni aku dah pernah buat video kat sini. Aku ada dapat saiz padu tu kat belakang ni guys. So aku dengan Hanif petang ni. Cuma sekarang ni air agak tinggi ya guys. Sekarang air agak tinggi dan agak laju juga lah. Jadi tengok macam mana. Kita try pakai SP guys. Kita try pakai SP. Kita try pujuk lah kat Cecah lah semua. Mana tahu ada seekor 2 curut jadian. Ni sekarang pun lebih kurang 5.5. Jom kita santai mancing. By the way guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jom kita tak barang dulu. Masa kita mancing guys. Let's go. So guys, sekarang ni aku mencuba je ketuk-ketuk kat tepi semak ni kan. Kot-kot lah. Biasa kalau macam ni Rohan dia suka lepak tepi semak ni. Try lah. Tengok celah semak ni, kot lah dia kan. Lawan arus. Tolong lah, aku tak ada satu nak ketuk ni. Budak tu lah, budak tu ngecek boron. Nasib kau lah. Ui. Nip.
so geng. Oi. Oh, monster ni. Monster ni. Ui. Big mega bos. Alright guys. Alhamdulillah guys. Size mega geng. Ui. Ha? Tu bawah tu celah-celah apa teratai tu. Ha. Padu geng. Ui. Tengok ni geng. Besar gila weh. Nampak. Size padu mat. Ni pakai SP. SP ada blade tu. Kosong geng. Kosong. Ni sekilo berapa agaknya mantap guys. Gila guys. Aduh guys. So aku menggunakan ni guys, SP yang ada blade ni. Color cerah sikit lah sebab air agak macam dia cross sikit. Jadi aku pakai color terang SP atau aku letak ada blade ni. Beli kat kedai yang hook ada blade lah guys. So menggunakan reel dari Wazilian CWSD 1520 SHL. So ni hasil dia guys. Padu geng. Alhamdulillah. Asal geng saya. Mantap lah. Alhamdulillah padu. Ni aku tak tahu berapa kilo. Aku rasa ni lebih kurang dalam sekilo 7 guys. Sekilo 7 ke sekilo 8 macam gitu lah. Sebab ada gemuk guys. Ada gemuk panjang. So aku agakkan dalam sekilo 8 ke sekilo 7 macam tu. Guys padu. Baik. Okay. Alhamdulillah guys. Mantap tu. Okay guys, so setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni guys. Alhamdulillah ada manis. Jadi aku mancing pun pukul 5.30. Sekarang ni dah pukul 7 guys. So sekarang ni dah maghrib lah. Jadi Alhamdulillah dapatlah seekor size padu guys. Senang cerita size monster lah. So cuma aku tak boleh nak timbang sebab aku buat penimbang tapi bateri tu dah tak ada lah kan. Dah habis bateri. Jadi tu nak timbang tak boleh. Tapi aku anggarkan lebih kurang dalam sekilo 8 ke sekilo 7 gitu lah guys. Tak tahu lah kalau lebih je kan. Cuma anggaran aku je lah kan. Tapi Alhamdulillah lah. So far Alhamdulillah janji tak kumpau. Adalah manis-manis, adalah konten untuk pertandingan. Ya, jadi aku harap kepada korang semua yang layan video ni semoga terhibur guys. Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di next video. Kita try mancing lagi lah. Mana-mana pot-pot yang cantik ke, yang ada potensi ada strike, aku akan mancing itu guys. Okay, jadi sekali guys aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zah dan Matin. Kita jumpa lagi di next video guys. Okay, insyaAllah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.